Okey, ini baru alamat raya lagi The Gadis. Bukan. Dolar. Teka nama penyanyi satu lagu, Akmal akan menang RM5. Alah, ini lagu famous tapi saya lupa penyanyi ni. Bukan Saloma. Rumah lagu lain. Lagu ni memang selalu dengar. Cuma ni tak tahu penyanyi ni. Nama penyanyi sekarang tu ada juga. Alamak, huruf pertama D. Bukan Dayang Nur Faizah. Tak dapat. Ini lagu Senandung Hari Raya Ya. yang dinyanyikan oleh Dayangku Intan. Ini kumpulan kan? Kumpulan betul? The Gadis. Bukan. Gundi juga ni. Bukan lagu raya diorang pun kita selalu dengar. Dia blank sebenarnya. D. Ada clue. Defam kan? Habis semua orang sebut Defam, The Gadis. Bukan. Tak dapat. Tajuknya Raya-Raya Raya yang dinyanyikan oleh Dolar. Dolar. Alamak. Selalu dengar Dolar. Selalu dengar Dolar. Memang famous. Okey, suara takbir. Suara macam Ramli Sarip tapi bukan. Ada dua orang. Jamal bukan Jamal Abdillah. Betul, Jamal Jamal Abdillah seorang. Yang kedua tu ialah Salim. Salim. Ini lagu famous. Penyanyi ni Brunei betul? Seorang tu Brunei. Alah, baru dengar tadi dalam kereta. Oh, itu. Tapi tak tajuk lagu tengok nama betul. Tak tengok. Dia memang fail ni. Yang Malaysian tu Aisyah Retno bukan? Betul. Macam mana boleh dapat Aisyah? Suara Kan? tu. Okey, ni Aisyah Retno sebab ada lagu baru dia kan yang famous tu yang dia menari dekat Bangunan Sultan Abdul Samad. Ini tajuk lagu dia Ketipung Raya. Lagi seorang ialah Aziz Harun. Tahu Aisyah Rino daripada suara. Saya cakap dengan awak tadi kan. Kalau awak dengar betul suara, mungkin awak boleh jawab. Tak tipu Betul. Ini memang kena. Kalau salah jawab ini tak tahu. Kalau nak balik kampung memang kita akan dengar. Mesin ke Batu Pahat akan dengar lagu ni. Akan memang 3 jam memang confirm kita akan ulang. Allahyarham Sudirman Haji Aisyah. Double lah. Double Balik maksudnya? kampung dengan Sudirman tadi dah boleh dapat dua-dua. Nama nyanyi dia. je. Alamak. Ini baru alamat raya lagi The Gadis. Bukan. Dolar. Dolar dah lepas. Defam. Betul. Ini mungkin lagu-lagu raya zaman kita sekolah dulu. Sekejap kita dengar suara dulu. Tak dapat. Tak datang. Ini tajuknya Hari Raya yang dinyanyikan oleh Najwa Latif dan juga I Am Nita. Najwa Latif. Maafkan saya Najwa Latif. Banyak tak dapat ni, rugi ni. Ini berdua dengan okey, salah seorangnya Alif Syukri. Yang perempuan selalu lagu raya dia. Tahun ni pun ada. Iman Troye. Okay, awak nak teruskan dan dapat double up ataupun awak nak stop dan dapat RM25 saja. Lagu baru ke lagu lama? Itu dia. Itu trick dia. Itu dia. Kita akan ada spin off wheel untuk tentukan. Baik, kita spin Alamak. Okey, tengok dapat lagu klasik ke lagu baru. Okey, klasik. Tapi klasik ni takut juga. Kita teruskan dengan lagu double up. Duhai Bonda. Okey. Sedap lagu ni Lagu ni sedap. Alamak, artis dia tak tahu. Alamak raya lagi. Raya lagi lah kita. Nama depannya M. Takkan M Nasir, bukan M Nasir. Sudah lagu RM50 ni. Dia pula Aziz tu. Aziz M Muhammad, bukan Muhammad. Nama tak datang. Ini Aku bawa rasa tangan kosong ni sekarang, silap-silap. Okay, lagi 5 saat. Tak dapat dah ni M kumpulan Aziz. Mamat Aziz. Oh, dapat. Betul, Mamat Aziz. Alhamdulillah, dah dapat rezeki hari ni RM50. Oh, inilah duit gaya lah untuk awak yang bernilai RM50. Terima